Ada seorang lelaki yang tidak diketahui asal usulnya dan tidak pernah disebut telah wafat. Sebahagian ulama percaya dia masih hidup berjalan di muka bumi hingga hari ini. Namanya dibisikkan dalam kitab-kitab tafsir, namun kisahnya tercatat dengan penuh keajaiban dalam Al-Quran. Dialah Nabi Khidir alaihissalam, hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan ilmu khusus, ilmu yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Diceritakan bahawa Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencarinya, untuk berguru kepadanya kerana ada hikmah besar yang hanya Nabi Khidir alaihissalam faham. Dalam perjalanan mereka, Nabi Khidir alaihissalam melakukan 3 perkara yang mengejutkan. Pertama, baginda membocorkan sebuah kapal milik orang miskin. Kedua, baginda membunuh seorang anak kecil tanpa penjelasan. Dan ketiga, baginda membangunkan sebuah tembok di kampung yang menolak mereka tanpa meminta bayaran sedikit pun. Semua perbuatan itu tampak salah di mata manusia biasa, namun semuanya mengandungi rahsia besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa alaihissalam tidak mampu menahan diri untuk bertanya, kerana sebagai seorang nabi yang membawa hukum Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatannya wajib ditegakkan mengikut syariat yang zahir. Tetapi Nabi Khidir alaihissalam menjawab dengan tenang, engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku kerana apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi berdasarkan wahyu dan ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang tidak dimiliki oleh sesiapa pun termasuk Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu Nabi Khidir alaihissalam menghilang dan sejak saat itu tiada siapa yang benar-benar tahu apa yang berlaku kepadanya. Sebahagian ulama berkata, Nabi Khidir alaihissalam masih hidup, diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan muncul kembali pada akhir zaman. Yang lain pula berpendapat baginda hanyalah seorang nabi yang telah wafat seperti yang lain. Tiada siapa yang tahu dengan pasti kerana tiada dalil yang benar-benar jelas tentang kewafatannya. Tapi satu perkara tetap jelas, Nabi Khidir alaihissalam bukan manusia biasa. Mungkinkah baginda masih mengembara di muka bumi ini menyaksikan dunia menuju pengakhiran dalam diam dan penuh rahsia? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui.